Seorang pemuzik kecewa apabila gitar mahalnya dirosakkan akibat layanan teruk oleh syarikat penerbangan. Tapi syarikat itu enggan memberi pampasan. Apabila pesawat selamat mendarat, Dave Carroll mendapati gitarnya mengalami kerosakan teruk. Dia sangat sedih kerana gitar akustik bernilai $3,500 itu adalah hasil simpanannya selama bertahun-tahun. Namun, apabila Dave ingin membuat aduan di kaunter bantuan, mereka memberitahunya bahawa dia perlu datang semula keesokan harinya. Jadi, apabila dia datang semula keesokan harinya, mereka menolak aduan Dave dengan alasan sudah terlambat kerana aduan hanya boleh dibuat pada hari kejadian saja. Walaupun Dave memang telah mencuba untuk berbuat demikian, tetapi syarikat itu langsung tidak peduli. Akhirnya, kerana terlalu kecewa, Dave memutuskan untuk menulis lagu tentang pengalamannya dan tak disangka, muzik videonya mencecah jutaan tontonan dengan ribuan komen orang lain turut berkongsi pengalaman serupa sehingga dikatakan punca harga saham United Airlines merosot sehingga 10%, sekitar $180 juta selepas 4 minggu. Barulah selepas itu, pihak atasan United Airlines menghubungi Dave untuk menawarkan pampasan, tetapi Dave mengabaikan permintaan mereka. Korang pernah alami tak pengalaman serupa? Komen pandangan korang.